Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP akan melaksanakan sitaan terhadap hampir semua pemilik flat kos rendah di Taman Ungku Tun Aminah, Tuta, Skoda Johor jika masih ingkar membayar yuran penyelenggaraan. Ahli MBIP Zon Tuta Chua Li Hui berkata lebih 90% pemilik flat kos rendah itu yang memiliki 87 blok membabitkan 4,800 unit masih tidak menjelaskan bayaran. Menurutnya, hanya 10% daripada pemilik flat berkenaan berdisiplin dalam soal membayar yuran penyelenggaraan mengikut tempoh ditetapkan Badan Pengurusan. Pembayaran diuruskan 7 badan pengurusan kerap berdepan masalah berikutan pemilik culas membayarnya. Ada yang tidak membayar yuran penyelenggaraan hingga mencecah 5 tahun, malah sesetengahnya 10 tahun. Sepatutnya perkara tersebut tidak menjadi masalah kerana kebanyakan penghuni asal bertindak menyewakan unit kediaman kepada penyewa sehingga mencecah sewa RM1,000. Jelasnya yuran penyelenggaraan hanya serendah RM30 hingga RM50 dan sikap tidak bertanggungjawab itu menimbulkan kesulitan terhadap badan pengurusan. Pihak terbabit katanya gagal melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan termasuk pembersihan, pembaik pulihan infrastruktur dan kemudahan kerana kekurangan dana. Li Hui berkata Badan Pengurusan sudah melaksanakan pelbagai tindakan termasuk memberi peringatan berulang kali berkaitan pembayaran yuran penyelenggaraan, namun pemilik masih berdegil. Pada 2023, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan kekecewaan baginda dengan tahap kebersihan dan penyelenggaraan flat kos rendah di negeri ini. Baginda bertitah kebanyakan flat kos rendah di Johor berada dalam keadaan daif serta dipenuhi pelbagai sampah sarap yang dibuang merata-rata hingga menjadi tempat pembiakan serangga berbisa.